Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Artikel diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Kenyataan media PGIRM, KWSP hak pencarum bukan bantuan kerajaan. PGIRM mengambil maklum sepucuk surat daripada YB Datuk Seri Syahidan Kassim kepada Perdana Menteri Malaysia yang membincangkan cadangan memberi fleksibiliti pengeluaran KWSP, termasuk kemungkinan memasukkan dividen ke akaun fleksibel akaun 3 atau pengeluaran khas secara one-off bagi membantu pencarum yang terkesan. Secara prinsipnya, PGIRM menghargai sebarang usaha mana-mana ahli parlimen yang membawa suara kesusahan rakyat kepada perhatian kerajaan. Namun, sebahagian kandungan surat tersebut menimbulkan perbincangan dalam kalangan pencarum, khususnya apabila isu kesusahan kewangan rakyat dibandingkan dengan bonus atau insentif pejabat awam serta sebahagian pekerja sektor swasta. PGIRM menegaskan bahawa KWSP adalah wang simpanan pencarum sendiri. Ia bukan bantuan kerajaan dan bukan hadiah mana-mana pihak. Wang ini adalah hasil titik peluh rakyat yang disimpan untuk masa depan mereka. Kedua, fleksibiliti pengeluaran perlu bersasar. Pengeluaran tidak bertujuan menghabiskan simpanan, tetapi sebagai respons kepada tekanan kewangan nyata, kehilangan pekerjaan, pendapatan tidak menentu dan komitmen hutang isi rumah. Ketiga, dengan suara pencarum, rakyat tidak mahu perbandingan antara kumpulan pekerjaan. Yang mereka mahukan ialah pendekatan yang adil, telus dan bersasar tanpa menjejaskan masa depan simpanan persaraan. PGIRM menekankan bahawa pencarum tidak meminta sedekah. Mereka hanya menuntut hak terhadap wang simpanan sendiri yang merupakan hasil kerja keras bertahun-tahun. Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM.